Selamat datang. Mula-mula, hari ini kita akan mempelajari unit 17 Malaysia Tercinta. Dengar dan sebut. Selahkan semangat patriotik. Bagaimanakah kamu menunjukkan semangat patriotik kepada negara Chun Han? Saya menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat dan menghormati bendera Jalur Gemilang. Gauri, sebut jawapan yang dinyatakan oleh Chun Han semula. Kita menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat dan menghormati bendera Jalur Gemilang. Joffrey, kamu pula bagaimana? Saya menampakkan gambar pemimpin negara dan pejuang kemerdekaan pada dinding bilik saya. Najwa, sebut jawapan yang dinyatakan oleh Joffrey semula. Kita boleh menampakkan gambar pemimpin negara dan pejuang kemerdekaan pada dinding bilik masing-masing. Kami anak Malaysia, Aidil dan Mei Fong, pandai bersajak. Mereka dipilih mewakili sekolah ke pertandingan mendeklamasikan sajak. Mereka membuat persembahan secara berpasangan. Kami anak Malaysia miliki keistimewaan jati diri kami banggakan. Kami anak Malaysia jaga marah, jaga jati diri. Sebanyak 20 orang murid menyertai pertandingan itu. Mereka tut sekolah masing-masing. Ada yang membuat tut secara individu. Ada juga yang membuat persembahan secara tut. Kebanyakan peserta tut sajak yang bertemakan semangat patriotik. Aidil dan Mei Fong mendeklamasikan sajak tentang tut dan jati diri sebagai anak Malaysia. Akhirnya, Aidil dan Mei Fong memenangi tut itu. Baik, mula-mula, selamat mencuba. Dikwan kebanggaan kami. Muhammad Ridwan bin Muhammad Fuzi atau lebih dikenali sebagai Dikwan ialah atlet Paralimpik negara. Beliau telah mencipta nama dalam acara lompat jauh dan lari pecut. Sebagai tanda penghargaan, Aidil telah menghantar kad ucapan kepada beliau. Baik, boleh cubalah menulis tulisan berangkai bersama-sama Aidil itu. Untuk mengulang kaji cara menulis tulisan berangkai, mula-mula pergi ke YouTube dan memasuki yo-yo ke dalam ruang untuk mencari channel Cikgu. Mencari playlist. Lalu mencari BM tahun 3. Dan memilih tulisan berangkai A hingga Z. Baik, mula-mula, selamat mencuba. Berbakti demi negara. Joffrey berbual-bual dengan datuknya. Datuk Joffrey ialah bekas anggota tentera laut di Raja Malaysia, TLDM. Beliau pernah bertugas di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, PSSCOM. Adakah tugas anggota
LDM mencabar Datuk? Tanya Geoffrey. Ya, Geoffrey. Tugas anggota TLDM amat mencabar. Mereka perlu menjaga keselamatan perairan negara. Jawab Datuk Geoffrey. Datuk Geoffrey mengambil sehelai gerakan akhbar lalu menghulurkannya kepada Geoffrey. Gerakan akhbar itu tentang kejayaan sepasukan anggota TLDM menewaskan lanun di perairan negara. Datuk terlibat dalam kejadian itu, kata Datuk Geoffrey. Menurut Datuk Geoffrey, mereka diserang oleh sekumpulan lanun semasa melakukan rondaan di kawasan perairan negara. Lanun-lanun itu bersenjata api. Kejadian yang berlaku hampir merenggut nyawa Datuk Geoffrey dan rakan-rakannya. Mereka dan rakan sepasukannya telah membalas serangan lalun-lalun itu. Akhirnya, lalun-lalun itu berjaya ditewaskan. Wah, hebatnya, puji Geoffrey. Beliau amat berbangga kerana datuknya telah berjasa kepada negara. Baik murid-murid, mari kita lihat kata masmuk bebas. Ialah bentuk kata yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih untuk membentuk makna yang tertentu. Sebagai contohnya, jam tangan, kipas angin, rumah pangsa, dan lain-lain lagi. Mei Fong dan keluarganya mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Setiap tahun, mereka akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara dengan penuh semangat. Mereka menghias rumah teres mereka dengan cara yang kreatif bagi menunjukkan semangat cinta akan negara. Mereka memasang jalur gemilang di hadapan rumah mereka. Mereka juga menanam bunga raya di pasu bunga sebagai hiasan. Di ruang tamu pula, mereka menggantungkan cogan kata, bingkai gambar bapa Malaysia, peta tanah air dan mercu tanda pada dinding rumah. Kisah Sang Kera. Sang Kera dan Sang Tapir tinggal di dalam sebuah hutan. Mereka anak jati hutan itu. Pada suatu hari, Sang Tapir, "Aku mau merantau. Aku sudah bosan tinggal di sini. Sampai hati kamu mahu meninggalkan aku." Sang Tapir cuba memujuk Sang Kera, namun Sang Kera sudah bulat hati. "Harap kamu dapat menyesuaikan diri. Masuk kandang kambing menyembek. Masuk kandang kerbau mengaum." Setahun kemudian, Sang Kera, kamu pulang." Kepulangan Sang Kera bagai ikan pulang ke lubuk. "Banyak tempat telah aku kunjungi. Tiada yang lebih baik daripada hutan ini. Hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri." Benar, Sang Tapir. Anak jati bermaksud seseorang yang dilahirkan dan biasanya dibesarkan di
suatu tempat, kampung atau negeri dan sebagainya. Sampai hati bermaksud tidak berasa segan-segan atau tidak menaruh belas kasihan lagi. Bulat hati bermaksud tetap hati dan bersungguh-sungguh. Masuk kandang, kambing mengembek. Masuk kandang, kerbau mengaum. Bermaksud menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan. Bagai ikan pulang ke lubuk. Bermaksud orang yang berdagang pulang ke tempat asalnya atau ke kampung halamannya. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Bermaksud, walau bagaimanapun kelebihan di negara orang, tetap negeri sendiri lebih baik lagi. Pasport Malaysia antarabangsa. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Manik bin Adnan, pegawai daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Saya akan memberikan taklimat tentang Pasport Malaysia Antarabangsa (PMA). Pasport Malaysia Antarabangsa ialah dokumen rasmi pengenalan diri yang dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang ingin melakukan perjalanan ke luar negara. Pada muka surat utama pasport ini terdapat gambar dan butiran maklumat peribadi pemegang pasport. Pasport ini mempunyai rekaan yang unik dan menarik. Rekaan imej pada setiap muka surat di dalam pasport ini berlandaskan 5 prinsip rukun negara dan mercu tanda negara. Contoh imej ialah Masjid Putra, Istana Negara, bangunan Parlimen dan Muzium Negara. Selain itu, terdapat juga imej flora dan fauna seperti bunga raya, rama-rama dan burung. Pasport ini mempunyai ciri keselamatan yang canggih. Maklumat dan data pemegang pasport tersimpan di dalam chip keselamatan. Pasport ini juga mempunyai lebih daripada 50 ciri keselamatan khas dan ditambah baik setiap 5 tahun. Ciri keselamatan ini ada yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar dan memerlukan peralatan khas untuk melihatnya. Oleh sebab itu, pasport ini sukar dipalsukan. Pasport ini boleh dibuat di semua pejabat pengeluar pasport di Malaysia dan di pejabat perwakilan Malaysia di luar negara. Tempoh sah laku bagi pasport ini ialah 5 tahun dari tarikh pasport ini dikeluarkan. Pemegang pasport mestilah mematuhi undang-undang dan peraturan negara yang dilawatinya. Sekian, terima kasih. Sahabat semua, kelas yang akan datang kita akan mempelajari unit 18, Negaraku Hebat. Baik, kita jumpa lagi.